Okey, ini wah besi yang baru tapi batang atas je besi, belakang dia ni getah. Okey, hari ni saya nak jawab soalan, betul ke wah besi ni lebih tahan dari wah getah ni? Tengok dulu, kita belajar dulu. Okey, sekarang ni ini wah besi. Wah besi batang dia besi, tapi belakang dia ada getah. Okey, manakala ini wah getah, satu body dia pun getah. Okey, ini yang baru. Sekarang saya nak tunjuk yang dah digunakan. Okey, ini wah besi yang baru tapi batang atas je besi, belakang dia ni getah. Nampak? Getah je ni. So bila kita pasang dekat spot ring nanti kita akan tutupkan dia macam ni. Okey, so ini yang baru. So saya nak tunjuk apa jadi bila kita dah pasang. Bila dah pasang, bila kita ikat dia punya skru kat belakang ni, getah ni lama-lama dia akan jadi penyek. So dia akan jadi penyek. So nampak tak apa jadi kat penyek ni? So getah ni akan rosak juga. So nama je wah besi tapi dia masih juga guna getah juga. Itu wah besi. Okay, ini wah getah yang lama. Wah getah yang lama pula, nampak tak apa beza dia? Beza dia biasalah getah dia dah haus. So ini keadaan wah besi yang dah digunakan, ini keadaan wah getah yang digunakan. So anda dapat faham tak? Anda dapat jawapan tak? So jawapan dia kalau tanya saya, senang je. Tak ada mana-mana yang lebih bagus pun. Yang lebih bagus adalah setiap kali tukar tayar, tukarlah valve yang baru. Itu yang betul. So kalau anda ada masalah, ada sebarang pertanyaan, boleh cari kami di kedai tayar Fizi, Sunway Ipoh. Saya dapat tip hari ini, settle.